Kanan pula, kata ulama, adalah gangguan, bisikan syaitan iblis untuk buatkan satu orang yang dia buat baik. Kanan ni biasanya kita selalu relate dengan benda-benda baik. Makan tangan kanan, masuk masjid kaki kanan kan, memberi zakat tangan kanan, salam nanti nak buat potong gaji, potong zakat pun tangan kanan, kita tak pakai tangan kiri kan. Jadi kanan ni selalu benda-benda yang baik. Bagaimana iblis syaitan ganggu orang daripada belah kanan adalah kalau iblis tidak dapat membuatkan kita tenggelam dengan maksiat, iblis akan hasut kita untuk rasa baik dalam kebaikan. Dan tuan-tuan, dosa pertama di langit adalah dosa sombong dengan amalan yang ada. Sombong dengan ilmu yang ada, berlagak dengan pengalaman yang ada. Ketika iblis dikhabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan malaikat semua dengar, Allah buat declaration akan cipta satu manusia yang akan menjadi khalifah di muka bumi. Ini ja'ilun fil ardi khalifah, akan menjadikan satu lelaki ni, satu manusia ni di muka bumi untuk jadi khalifah. Dan akhirnya Allah perintahkan untuk iblis tunduk sujud kepada Nabi Adam AS. Soalan saya, iblis tunduk tak? Iblis hidup berjuta tahun dah. Tapi dibuang, dilaknat oleh Allah kerana sombong dengan amalan, sombong dengan kebaikan. Dia tuan-tuan, ujian bagi orang yang baik apa? Rasa diri baik.